Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita membahaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-10, surah yang ke-9, surah At-Taubah, dan ayat yang ke-5. Untuk itu silakan tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya. Saya duduk di depan papan putih ini dan akan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang perlu kita patuhi semasa kita membaca ayat tersebut, insya-Allah. Perhatikan di sini kita hanya bermula dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana permulaan surah At-Taubah ini tidak ada basmalah, maka kita tak baca basmalah, walaupun di pertengahan. Baik. Kalau anda kita terbaca macam mana, tak ada apa-apa masalah. Tidak akan menjadi kesalahan. Jadi kita baca. Fa'iza, kalimah yang pertama, fa'iza daripada za itu mad asli. Tetapi bila kita menyambung dengan kalimah insalah, jadi maknanya kita kena efakkan dia. Iaitu zal, alif, nun. Kita tak baca alif, tak baca mad itu, tidak baca hamzah wasal, kita baca zal, alif, nun, nun sakinah bertemu dengan huruf sin, kita baca dengan fa hakiki wusta dengan dengung dua harakat antara izhar dengan idgham. Wusta ni pertengahan. Tidak ada kecenderungan izhar, tidak ada kecenderungan pada idgham. Jadi bacaannya dengan fa hakiki wusta dengan dengung dua harakat. Iaitu za kepada huruf nun yang bertemu dengan sin. Sin alif salam, alif la, kha, alif sa. Salah, kalau kita baca. Kalau kita baca perkataan itu saja. Dan bila kita nak menyambung, terdapat di sini alif lam kamariyah. Maka kita kena baca kha itu pada huruf lam. Jadi hamzah wasal dia hazafkan. Kha, alif lam, khal. Insalakhal ashhur. Ashhur, hamzah lim shin, ini tadi iza kamari, kha dengan huruf lam yang sukun, dan ra pun bertemu dengan huruf alif lam kamariyah, jadi baca dengan ru itu dibaca dengan iza kamari juga, iaitu al ashhurul hurum. Ha, hu pedas, hu, ra wa mim rum, dan mim itu kalau kita menyambung dengan faqatulu, mana kita terus sambung saja, tak ada apa-apa hukum. Al-ashhurul hurumu faqatulu, baik fa diwasalkan dengan huruf qaf, jadi hamzah wasal itu tidak dibaca, dihazafkan fa alif qaf faqa, iaitu dengan qalqalah sugra, kerana huruf qaf adalah huruf qalqalah, bila dia sukun dia akan melantun. Dia berada di tengah kalimah, kita baca dengan qalqalah sugra. Tawatu lam waw lu bertemu dengan alif lam kamariyah juga, maka waw ni tidak, walaupun dia huruf mad, tidak dibaca bila kita mewasalkan dengan al-musyrikin. Jadi maknanya kita baca faqatulul musyrikin. Mim waw shin iza kamari kan, iaitu lam waw lam lul. Faqtulul musyriki, ki dibaca dengan asli. Na sambung dengan hais, iaitu nun alif na, ha alif ya dengan lin. Haitsu wajadtumuhum, perhatikan di sini dulu. Sini dah baca dengan lin, kita terus baca haitsu wajad, jim terus pada huruf ta. Dengan hukum idgham mutaja nisain, kerana huruf dal dengan huruf ta sama makhraj walaupun berlainan sifat. Jadi wajadtumuhum, mu dibaca dengan mat asli, hum dibaca dengan izzah syafawi, wa khuzuhum, zu dibaca dengan mat asli kerana selepas waw dapat waw. Hawa mim sakinah itu, mim ada tanda sukun, dia tak bertemu dengan mim, izzah syafawi juga. Kemudian waw itu kita wasalkan dengan ha yang pedas. Wah suruhum, wah, maknanya hazaf kan. Saya tak baca hamzah wasal ni, tak dibaca. Sebab itu saya buat pangkah kecil di situ. Wah, sururu dibaca dengan mat asli, hum dibaca dengan izzah syafawi.
Kemudian kita jumpa lagi waw juga dengan hamzah wasal dengan qaf. Itu huruf qalqalah qaf ni. Waqa'udu macam ni. Faqatulu ni waqa'udu iaitu qalqalah sughra. Dan ain waw dal waw dibaca dengan asli. Ini huruf alif ini adalah huruf tambahan sahaja, tak dibaca. Ada pada tulisan iaitu alif zaidah. Dan lam dan alif la hawa minhum dengan izzah syafi'i kullah. Tak ada apa-apa hukum di sana. Marsad mim alif ra dengan tebal bacaannya. Sebelum ra terdapat huruf berbaris alif. Sad alif sa dengan istilah dan sukunkan dal, sad alif dal. Sad bila wakaf kita baca dengan qalqalah, kerana huruf dal apabila dia huruf qalqalah bila sukun dia akan melantun. Qalqalah kubra. Bila kita wasal, dia harus wasal, ada huruf jim ini harus wasal, harus wakaf. Jadi bila kita wasal, kita akan baca dengan efa agiki wusta dengan dengung 2 harakat. Marosadin fa'in tabu fa tanwin dengan fa, huruf efa agiki wusta 2 harakat. Kemudian hamzah ya nun sakinah bertemu dengan ta, huruf efa juga, efa kubra. Kali ini efa kubra. Maksudnya cenderung dia pada apa? Pada izhar. Fa'in tabu. Dia lebih pada bunyi izhar. Walaupun dia tidak izhar. Cenderung saja. Condongnya bunyi itu. Ta alif ta. Bawah bu dua mak asli. Sebab alif ada alif. Sebab waw ada. Waw baris waw ada waw. Baris alif ada alif. Kemudian wa'aqa. Qa alif qa mak asli. Mu bertemu dengan alif lam syamsiah. Jadi kita buang alif zaidah ini, buang hamzah wasal, buang lam, terus mim, terus kita baca dengan mim wasal. Mussalata. Bertebal bunyinya, izhar dan tafkhim tebal bunyinya, iaitu huruf sad itu idgham syamsi. Dan lam alif la ada alif sini. Tak dibaca waw ni. Waw tak dibaca, baca alif tu. Jadi mak asli dan ta. Kalau kita berhenti, kita jadikan ha dhamir. Iaitu wa aqamus salah. Kalau berhenti. Kalau sambung, terus balik semula. Ta alif ta. Wa aqamus salata wa atawuz zakah. Perhatikan di sini. Wa. Ni ialah satu kalimah. Wa ni dan. Wow. Dan. Jadi itu mad badal bacaannya. Asalnya kerana dia permulaan kalimah. Kalimah apa dia? Kalimah atau. Baik, ada waw di sini baris depan. Bertemu dengan alif lam syamsiah. Idgham syamsi kan juga. Potong ni semua yang ada tanda pangkah tu tak baca. Terus waw zal. Wuz. Wa atawuz zakah. Baik. Kalau kita berhenti, kita akan baca ta marbutan ni jadi ha. Tapi kalau kita sambung, waw ni tak dibaca, yang baca alif. Iaitu wa atawuz zakah fakhallu. Ta fakhallu kha istilah angkat pangkal lidah. Sambung. Mak asli pada lu tu. Fakhallu sabilahum. Sim alif sabaya bi ma asli. Lahum itu dibaca dengan izzah syafawi, sama ada wasal atau waqaf, sama juga, hukumnya tak berubah. Terus sambung. Sabilahum innallah. Wajibul gunah pada in, nun bertasydid, wajibul gunah. Kemudian nun bertemu dengan alif lam syamsiah, idgham syamsi. Dan dibaca tebal kerana nun baris alif bertemu dengan atau lam jalalah itu. Baca dengan tebal 2 harakat. Iaitu innallaha. Terus sambung fu dengan mak asli. Innallaha ghafu. Tanwin bertemu dengan ra dengan idgham bila gunnah. Huruf ra adalah huruf idgham tapi tak boleh didengungkan bacaannya. Ghafurur rahim. Baca dengan mat arif li sukun. Selesai kita baca semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Jadi kita lihat apa yang kita baca sebentar tadi. Itulah dia bacaan mengikut hukum-hukum tajwid lebih kurang. Ya. Kita perbaiki sehari demi sehari. Bila kita belajar, kita perbaiki sebutan huruf kita itu. InsyaAllah. Baik. Ayat yang kelima, apa maksud ayat yang kelima? Iaitu kemudian apabila habislah masa bulan-bulan yang dihormati itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemuinya. Ini perintah Allah pada Nabi semasa Nabi menakluki kota Mekah. Ya. Dan tawanlah mereka, kalau kita dapat berperang dengan mereka itu, bertawanlah mereka selepas habis perjanjian 4 bulan haram itu. Dan juga kepunglah mereka, serta tunggulah mereka ataupun intailah mereka di tiap tempat mengintipnya, tempat mengintainya. Kemudian jika mereka bertaubat dari kekufurannya, kalau orang-orang kafir pada masa itu dia bertaubat pada kekufurannya nak menjadi orang Islam dan dia berdirikan sembahyang serta dia menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka, jangan diganggu. Itu makna kita yang perlu melindunginya kerana dia telah menjadi orang Islam. Melindungi kita antara orang Islam. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi itulah bacaan kita sebentar tadi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi.